Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita nak mengulang kaji sirah bertajuk Janji Setia Penduduk Yathrib. Sebelum tu Ustazah nak tanya, mengapa janji penting dalam kehidupan kita? Muaz, apa itu janji? Janji itu seperti hutang yang tak nampak. Betul, walaupun orang tak nampak, Allah tetap tahu. Janji kepada kawan, janji kepada ibu bapa, janji kepada Allah. Janji itu seperti gam persahabatan dan kepercayaan. Kalau janji selalu dimungkiri, hubungan boleh retak. Rasulullah mengajar kita supaya sentiasa menepati janji kerana itu tanda orang beriman. Jadi mari kita selami janji setia penduduk Yathrib. Inilah Yathrib, sebuah kota yang subur di tengah padang pasir yang luas. Yathrib kini dikenali sebagai Madinah. Masyarakatnya hidup dengan bertani dan berniaga. Setiap hari kehidupan mereka sibuk dengan aktiviti. Ramai penduduk Yathrib ketika itu menyembah berhala kerana belum mengenal ajaran yang sebenar. Penduduk Yathrib terdiri dari pelbagai kabilah, Aus, Khazraj dan puak Yahudi. Mereka juga ada keluarga, sahabat dan impian sama seperti kita. Namun kaum Aus dan Khazraj sering berselisih faham. Kaum Yahudi pula mendakwa Nabi akhir zaman akan lahir dalam kalangan mereka. Peperangan meninggalkan kesan di hati mereka. Mereka mula memikirkan masa depan. Mereka mahukan keamanan. Mereka ingin hidup bersatu dan dipimpin dengan adil. Akibat dakwaan tersebut, penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi tersebut. Pada tahun ke-11 kenabian, 6 orang lelaki dari Yathrib datang menunaikan haji dan mereka memeluk Islam. Dengan hati yang tenang dan penuh keimanan, mereka pulang ke Yathrib. Mereka berjanji menyebarkan ajaran Islam kepada penduduknya dan akan bertemu semula Rasulullah pada haji berikutnya. Anak-anak, daripada kisah Yathrib ini kita belajar, perpaduan menjadikan kita kuat dan aman. Wah, masa dah habis. Esok kita sambung perjanjian Aqabah pula ya.